Assalamualaikum. Mi menyelesaikan masalah ni yang buntu ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Hari ni 28 hari bulan. Dia orang dah masuk situ. Yang ke sana kita tengok sekejap. Pasal katok mak aku yang keadaan lumpuh ni. Lepas pada tu dia boleh berjalan pula. Bila dia boleh berjalan, ada kes satu serangan budak Janizam ni ke dalam rumah aku. Nak kena curi motor yang ada parking dekat luar tu. Aku tahu kawan aku dah bawa balik motor tu. Sebab dia orang dapat polis hantar kawan aku tu. Kawan aku tu. Dia hantar barang-barang motor tu. Ada kat sini. Kita kena gerak balik lah. Kan? Lepas pada tu, motor tu ada, kunci motor tu tak ada dekat sini. Motor je. Sebab motor tu kita dah tukar, minta tukang kunci ke main. Engine pada motor. Dia kunci pada motor. Tukar satu set ke belakang. Motor tu tak ada dekat gedok. Dan kita kena tekan dekat gedok. Dekat remote jam motor dekat. Dekat remote dekat lampu motor. Jadinya berdarah gila dekat 6 bulan kalau gitu. Tak faham juga lah kenapa dengan anak tak ni. Yang kenapa dengan kelompok dia gangster ni. Yang kampung Azamudin bagi dana mafia korporat tu ada. Ada. Okey, ada. Yang Nizam Sari ni dengan kelompok dia ni, apa benda yang geng-geng yang belikan baju ke barang-barang tu ni adalah mafia korporat. Okey, mafia korporat. Dia orang ni mafia korporat. Dia orang ni bila kita cakap ni, dia orang kata bawa sejak berhad sana, sejak berhad sini. Termasuk Kamal. Kamal CEO ke? Dia tak jadi CEO lah kat Kamal. Dia CEO ke sini. Dia orang kan macam tu lah. Kamal ni influence kepada geng ni orang ni untuk sabotaj orang-orang tu. Untuk dapatkan tender. Cara lain. Bukan dengan cara bila pakai duit. Dia cara pakai duit. InsyaAllah. Memang wujud.